Perhatian kepada semua, JPJ Perak akan mengadakan lelongan awam dengan pelbagai kenderaan menarik untuk dibida. Dahulu lelongan awam SITA dijalankan secara bersemuka. Kini lebih mudah. Layari JPJ Vbid, bida kenderaan digital. Tiada lagi perlu hadir secara bersemuka. Daftar dan bida di mana sahaja. 57 buah motosikal, 6 buah kereta dan 4 buah lori kecil akan dilelong. Pembelian e-katalog bermula dari 31 Julai 2026 hingga 11 Ogos 2026 dan tempoh bidaan dari 7 Ogos 2026 hingga 11 Ogos 2026. Nak sertai lelongan awam kenderaan JPJ? Beli e-katalog melalui aplikasi JPJ Bid untuk melihat maklumat lengkap kenderaan yang ditawarkan. Jangan lepaskan peluang. Sertai lelongan awam kenderaan melalui aplikasi JPJ Vbid. Daftar sekarang di JPJ Vbid dan bida kenderaan pilihan anda.